Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emas beberapa minggu ini mendapat liputan media setiap hari. Ada pelabur ambil kesempatan jual dan untung lebih 100%. Malangnya ramai juga yang rugi. Video kali ini saya kongsikan pengalaman berurusan dengan Aurum Exchange Malaysia, AUX.my, pembeli emas dan surat pajak yang sedang membina nama dalam industri logam berharga di Malaysia. Bukan emas sahaja, perak juga mereka tapau, yang mana beberapa kedai emas yang saya tanyakan tak terima perak. Di hujung video dipaparkan ujian ketulinan shilling perak milik saya di AUX.my. Untuk maklumat lanjut, layari FB dan TikTok mereka. Adakah AUX.my serupa macam Comex? Fakta penting di sini adalah AUX.my jual beli emas dan perak fizikal, bukan jual beli emas atas kertas yang terdedah kepada unsur-unsur penipuan, di mana Comex yang merupakan pusat pasaran logam berharga di New York, lebih 99% aktiviti jual belinya tidak berpaksikan emas fizikal. Emas tak bertukar tangan. Inilah punca utama kepada kejatuhan 30% logam emas dan juga logam perak di pasaran Comex pada 29 Januari lepas, selepas harga melonjak tertinggi dalam sejarah. AUX.my bayar on the spot. Saya sebenarnya mencari alternatif. Kenapa perlu ke public gold? Sebaik terjumpa AUX.my di FB hujung tahun 2025, saya hubungi mereka. Pertama kali saya berada dalam kedai mereka, saya disambut baik. Paling utama, mereka bayar ikut harga public gold dan bayar on the spot, bukan macam public gold. Bayar lewat sehari dua, mungkin sampai 3 hari. Seperti hadis yang dipaparkan, bayaran dalam jual beli emas kena serta-merta, tak boleh tangguh. Jadi bagi mereka yang beli daripada public gold, tak perlu pergi ke public gold untuk jual. Boleh datang ke AUX.my. Di samping itu, AUX.my juga ada menjual emas dan perak. Shilling perak saya tulen atau tidak? Saya telah 2 kali berurusan dengan saudara Muhammad Adib. Berbadan tegap, handsome orangnya. Tapi perlu diingatkan, beliau dah berkahwin. Saya sangat berpuas hati dengan layanan beliau. Pada kali kedua, saya bawakan 2 shilling perak yang saya beli dari Shopee dan minta saudara Muhammad Adib untuk tes ketulinan. Beliau timbang guna alat pengesan ketulinan PMV yang berasaskan gelombang elektromagnet dan kemudian guna asid hidroklorik dan asid nitrik. Kesemua 3 tes ini berjaya berikan isyarat yang positif dan confirm shilling perak saya tulen 999. Justru saya anjurkan pusat AUX.my kerana mereka jual beli emas fizikal dan bayar on the spot, tak tertangguh. Saya harap video kali ini membantu saudara-saudari sekalian berkaitan dengan emas dan perak. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.